Saleh ustaz yang disayangi. Ambo nak tanya kalau sumuk kata, sumuk gelenyar, duduk dalam pasir. Lepas tu kita tak buat beliau. Beliau. Pelik dah ni ayat ni. Kita lepas tu kecik macam Kelantan, lepas tu ni orang Kelantan, lepas tu ni. Lepas tu kita tak buang beliau. Sebab banyak ekor. Lepas tu kita gaul pasir tu dengan seming. Sekali dengan beliau. Dosa kodok perbuatan tu ya ustaz. Pernah muni tasawuf berak ni, orang kata tasawuf ni saling dengan sumuk. We makan sumuk ni. Ni perikat tasawuf ni. Darwishi. Dia panggil darwish. Darwish ni sesek tasawuf hodok koksi lagu-lagu darwish. Nama lah sesek darwish. Pok kita ni darwish saja ni. Makan koksi tuhuk sapuh atas masjid. Tu darwish pernah tu. Atau pernah tu kubel masjid apa semua. Orang wali lain tak ada buat kerja lagu tu. Pok kita ya. Buat bising dalam masjid memang gila. Budak tak dewa. Ni darwish berat. Ada wali ni wali alim. Wali jaga martabat wali. Wali ngaji boleh baca kitab ada juga. Ada wali ni wali lipat, wali macam-macam. Jadi ada wali ni tengok sumuk pun sedih tu macam-macam. Jadi ni dia kata saya tergaul seming dengan sumuk-sumuk. Pati ikat batu jadi keras sumuk gitu, jadi mumia gitu. Dosa dah tak sengaja kata mana. Benda tak boleh nak kawat dah. Itu nak kata lagu mana. Sebab tu perbuatan wali ni kita tak boleh nak kira. Kadang-kadang dia kecek dengan babi, dia peluk babi, dia peluk anjing. Kita nak kata mana dah. Dia mari tajalli lagu tu. Mari kasih sayang tu dalam hati dia. Maka dia sayang berlaku. Yahudi pergi peluk, pergi salam, belanja makan. Orang tak tengok marah kat orang, dia tak cara apa. Dia mari perasaan tu, kata mana? Dia tengok sumuk, dia tengok pohonnya. Macam-macam. Ada tu sumuk lalu. Orang zaman dulu, untuk tuku dulu, kat atas basikal. Kat atas bisa perasaan ada ke sumuk jalan, ke dia ada jalan, maksudnya. Berhenti dia akak basikal dia. Tak siji. Apa kita? Gitu. Ama. Kau jadi tu email ke kat atas basikal tu. Kalau monggah kita jalan tu, bocor tayar. No. Dia pergi kok lain. Orang pergi masjid, dia pergi kok lain. Hantar jalan tu. Nak pergi sumuk tu. No. Wali dulu akak sebab takut jirit sumuk. Kita pergi kok lain. Jadi ikutlah. Tak ada masalah lah. Benda kita tak boleh nak kawal. Tak boleh. Macam-macam lah. Kita orang ni, perasaan orang ni kadang-kadang anxiety dengan begitu.